Macam video lepas aku cakap aku nak pakai rim 19 inci dekat Myvi aku kan. Tapi ada cerita sedih sikit. Aku letak rim 19 inci tu dekat depan rumah, hilang. Tak tahu siapa invite. Tak ada lagi je. Sebenarnya rim tu tak sampai lagi. So sementara tunggu sampai, aku nak pakai rim Rizal Tado dekat Myvi aku. Rizal Tado ni dia ada dua colour. Satu colour chrome, satu lagi colour hyper black. Aku nak buat kelainan sikit. Biasanya orang pakai Rizal Tado size 17 kan. Kali ni aku nak pakai Rizal Tado dengan tayar donat. Aku nak tengok macam mana rupa dia. Adakah smart ataupun kena ejek. So jom aku bawa korang pergi satu kedai ni. Kedai ni memang banyak gila rim-rim yang macam Rizal Tado ni. So jom ikut. Jadi hari ni aku nak bawa korang pergi dekat Tayar K Kelang. Kedai ni kan memang pot weh. Sebab kalau korang masuk je memang rambang gila mata korang weh. Korang nak cari saiz 15, 16, 17 semuanya ada weh. Lepas tu rim dekat sini kan semuanya murah-murah. Bayangkanlah 15 inci starting harga dia 380 je weh. Siap tarik. Untuk design korang jangan cakap lah. Memang macam-macam jenis design ada. Dan cukup dengan tu dia bagi lagi free steel valve, center cone dengan load nut sekali. Even alignment and balancing pun dia bagi free sekali. Jadi korang kena bantu aku satu persatu. Rizal Tado color silver chrome ke ataupun color hyper black. Cuba korang bantu komen kat bawah ni jap.